Penyimpan tak kejar untung cepat. Perbezaan penyimpan dan pelabur emas, ramai orang beli emas tapi tak semua tahu sama ada dia penyimpan emas atau pelabur emas. Kedua-duanya nampak sama tapi tujuan dan cara fikirnya berbeza. Penyimpan emas tujuannya jelas, melindungi nilai harta. Dia beli emas sebab tahu nilai duit makin susut akibat inflasi. Penyimpan tak kejar untung cepat tapi fokus pada kekal nilai dan simpan kekayaan sebenar. Biasanya dia beli sikit-sikit, konsisten dan simpan jangka panjang. Pelabur emas tujuannya pula untuk buat keuntungan daripada turun naik harga emas. Dia akan beli bila harga rendah, jual bila harga naik. Perlu ilmu teknikal dan masa untuk pantau pasaran. Risikonya lebih tinggi tapi potensi untung pun lebih cepat. Kesimpulannya, penyimpan emas fokus kekal nilai. Pelabur emas fokus gandakan nilai. Kedua-duanya betul. Yang penting faham tujuan sendiri sebelum mula. Semoga perkongsian saya bermanfaat. Jika anda nak mula menabur emas dengan ilmu, boleh hubungi saya, ECB Bigo. Saya adalah dealer aktif Bigo di bawah rangkaian 5G di bawah mentor Tuan Muhammad Zulkifli bin Syafiee. Saya bantu tuan-puan.